pokok bunga kertas ni daunnya gugur dan akhirnya mati. Okey, tapi sebelum saya menjawab tu saya nak share dulu progres pokok yang kita dah pindah tanah hari tu. Boleh tengok daun dia dah merimba-rimba macam ni, bunga-bunga, putik-putik bunga pun dah mula meriah. Okey. Pertama sekali, walaupun pokok bunga kertas ni sukakan tanah kering, tapi kita tak boleh biar dia terlampau kering. Maksudnya tanah tu dah terlampau kering, kita kena siramlah juga walaupun sedikit. Kita siram sekadar untuk basahkan tanah. Sebab bila akar ni terlampau kering, akar-akar halus dia akan mati dululah. Kemudian selepas akar halus tu dah mati, masa itulah mulanya daun-daun akan gugur dan akhirnya pokok pun akan mati. Jadinya pokok ni dah alami stres yang berlebihan, bukannya stres manja. Yang kedua, kemungkinan medium tanaman terlalu cepat kering. Mungkin medium tanaman tu terlebih spasir ataupun terlebih sekam, jadi dia akan cepat kering lah. Nak pula bila pokok bunga kertas ni kita memang akan letak dekat bawah terik matahari kan, jadi dia akan terlalu cepat kering dan akar-akar dia tak sempat lah nak serap air-air pada tanah. Yang ketiga, kemungkinan pokok ni dah memang sedia ada asal, akar dia dah rosak. Mungkin sebelum kita buat kaedah stres manja, kita streskan dia dengan jarang siram kan, mungkin sebelum ni kita terlalu kerap siram sampai akar dia dah masam, dah reput. Jadi bila kita dah kurang siram tu, automatik dia akan matilah. Jadi pokok bunga kertas yang alami masalah tadi boleh diselamatkan ke tak?